Ada orang claim sampai sama dengan ADC5 tu melampau lah tu. Korang nampak sangat korang tak pernah pakai Shimano. Sisa dikas ni geng, okey juga dia punya braking. Memang function layan je geng. Tapi korang kena pakai braking dia dekat nombor 10, 8 ataupun 7 sajalah. Tapi ada orang claim sampai sama dengan ADC5 tu melampau lah tu. Korang nampak sangat korang tak pernah pakai Shimano. Untuk setting tension knob ni macam ni aku setting. Slow je dia turun. Setting biasa macam BC biasa. Dan untuk braking ni aku pakai nombor 9. Dan berat gewa ni tak silap aku dekat belas gram juga lah, belasan gram juga. Okey, tak ada masalah. Untuk tali ni aku pakai 25 LB dengan panjang dia 100 meter. Memang over sebenarnya. Over. Sepatutnya aku kena masukkan tali ni 90 meter saja baru ngam dia punya setup. Sebab spool ni dah penuh itu sebab dia selalu jadi bihun. Tapi untuk braking dia cantik geng. Boleh pakai. Untuk rim ni dia ada stud rate yang ada clicker. Stud rate pun ada clicker. Tension knob pun ada clicker. Lepas tu dia punya drag pun ada clicker geng. Ada clicker juga Handle dia pakai aluminium. Lepas tu knob dia pakai jenis getah lah. Memang sesuai, memang selesa korang pegang. Dia pairkan warna berkilat macam ni. Warna grey kilat. Lepas tu dia ada warna merah jambu macam tu. Memang lawa geng. Untuk mass drag dia 9 kilo. Datang dengan gear ratio 73:1 dengan ball bearing 7+1. Memang ngam geng. Kalau korang nak buat main haruan, main toman, main sebarau memang ngam sangat. Dan dia boleh longkas sebenarnya. Tapi untuk setup tali aku ni aku tak boleh nak tunjuk dia punya longkas. Tapi braking dia cantik geng. Dan yang aku suka reel ni, antara reel yang pakai digital control yang harga marhain. Reel ni satu-satunya yang pakai shaft panjang. Bila pakai shaft panjang ni korang senang nak setting dia punya tension knob ni. Lepas tu bila korang buat balingan ataupun karawan, dia tak ada bunyi yang pelik-pelik. Macam bunyi tikus nak mati ke. Dia tak ada pelik-pelik bunyi. Reel ni memang sesuai sangat geng untuk beginner. Bila korang kas ada menyala lampu kat sini.